Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana kita dikumpulkan di sini pada malam yang sangat menenangkan dengan topik yang sebenarnya sangat menenangkan. Suka sangat. Ingat tak topiknya apa? Siapa ingat? Saya berikan topiknya malam-malam terakhir Ramadan. Sebenarnya topik ni kalau bukan dalam bulan Ramadan, dia sebenarnya menakutkan. Kalau tak percaya, cuba hilangkan perkataan Ramadan. Malam-malam apa? Terakhir. Kan dah lain kan jadi dia. Jadi bila kita tambah bulan Ramadan itu, dia menjadi sangat baik. Sangat tenang. Saya pun suka. Bayangkan kalau awak kena bilang dengan mungkin ke atas pasangan-pasangan kita, saya nak pergi Masjid Sultan, saya ada topik malam-malam terakhir. Tak ke pasangan kita mendoakan yang panjang-panjang nanti Tapi malam ini saya sangat gembira kerana kita berada di malam-malam terakhir Ramadan. Dan ini merupakan satu fasa yang penuh dengan peluang lah untuk kita meningkatkan ibadah kita. Dan saya sungguh berbesar hati sekali kerana saya dapat bertemu dengan Sahibus Samaha Mufti Dr. Naziruddin Muhammad Nasir yang sudah lama saya tak jumpa. Kita jumpa selalu di mana tau? Boleh saya bilang tak? Kita selalu jumpa berjogging dekat Jurong. Saya tak bilang mana lah Dan Alhamdulillah, I'm so happy to meet Mufti again. Tapi sebelum kita mulakan, saya ingin mengundang Mufti kita untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan. Ya. Okay. Terima kasih Sujimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih Sujimi, sama-sama menjayakan majlis kita sebagai mungkin bukan moderator, sama panelis sama-sama panelis insya-Allah. InsyaAllah. Dapat kita luang masa dengan para jamaah kita yang kita kasih sekalian pada malam yang tiada lagi sifat yang perlu disifatkan manusia. Sebab sifat bagi malam-malam ini yang istimewa adalah langsung datangnya sifatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikhususkan melalui baginda Nabi SAW. Walaupun siang dan malam ini sepanjang tahun 360 hari berlangsung siang dan malam, tetapi malam-malam ini, saat-saat ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan bagi umat Nabi SAW, diberikan kemuliaan yang begitu hebat lagi luar biasa. Malam-malam terakhir Ramadan yang Nabi SAW menggalakkan kita mencari taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir. Carilah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Dan terutamanya pada malam-malam ganjil, tetapi tiada jaminan. Tiada jaminan kerana itu adalah rahsia dari Allah supaya kita terus mencari. Sebab rahsia keimanan orang-orang beriman itu adalah istiqamah. Dia bukan pilih satu hari, satu saat buat baik, kemudian sepanjang masa yang lain dia buat macam tak tahu pula. Tetapi rahsianya adalah istiqamah. Maknanya istiqamah itu selalu beliau berusaha untuk buat baik. Kerana itu dirahsiakan. Kalaulah Nabi SAW dah sebut, satu malam tu, itu malam itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Saya rasa Arab Street, Basura Street semua tak cukup tempat orang nak datang salat. Tapi dielakkan oleh agama kerana disuruh kita mencari pada setiap malam agar dipupuk watak orang beriman itu hatinya sentiasa ingin mencari, mengejar rahmat Allah pada setiap masa dan ketika. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur sama-sama pada malam ini dapat salat berjemaah dan harap-harap tuan-tuan puan-puan telah melafazkan niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Bahkan bagi yang istiqamah selesai tarawih bersama imam yang masih lagi duduk dalam dewan ini, Nabi SAW dah berikan satu bonus yang luar biasa. Apa tu? Maaf sebab yang dah balik tak dapat. Yang balik sebelum selesai 23 rakaat tu dia tak dapat.
Kata Nabi SAW, siapa yang bersalat dengan imam dan tak beredar sampai imam selesai, la yansarif hatta yansarif al-imam kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai akhir imam beredar, baru dia selesai beredar sama, maka dituliskan bagi dia itu salat sepanjang malam. Masya Allah. Salat sepanjang malam. Ceritanya sebab sahabat Nabi SAW pada 10 hari terakhir Ramadan, Nabi pernah bangun salat bersama dengan mereka di masjid. Tetapi Nabi bangun pada setengah. Ada satu ketika pada malam ganjil, Nabi bangun 3 ataupun salat bersama mereka pada 1/3 akhir malam. Kemudian satu malam yang ganjil berikutnya, Nabi SAW salat setengah malam. Jadi para sahabat ni, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau rasa seronok salat dengan Nabi malam Ramadan, pahala besar Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak salat sepanjang malam sama-sama dengan kita? Maka Nabi SAW, lihat ya tuan-tuan perempuan sekalian, itu luar biasanya rahmat agama kita yang Allah berikan. Dah kita tahu satu malam Lailatul Qadar itu nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Tapi sebagian mufassirun mengatakan alfu syahr ini adalah istilah orang Arab untuk menunjukkan, mengatakan sepanjang masa. Bukan nak kira maths 1000 bulan 83 years, bukan. Maksudnya selama-lamanya, lebih baik daripada segala masa yang ada bagi manusia. Dahlah kita dapat Lailatul Qadar, kemudian pahala Lailatul Qadar yang berganda tersebut. Kemudiannya Nabi SAW melihat sahabat yang nak salat sepanjang malam, Nabi kata, kalau kamu salat dengan imam dan imam selesai, kamu pun selesai sama, kutibalahu qiyamul lailah atau husibalahu qiyamul lailah. Dalam riwayat, dia dapat pahala salat sepanjang malam. Masya Allah. Itu bonus malam-malam sampai hari ini. Siapa yang balik dapat bonus, dah tu ditulis. Tapi kalau bangun malam nanti, masjid pun ada qiyam kan malam ni, ada jam 4. Kalau yang sempat datanglah. Jangan suka kira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kira-kira, saya dah dapat, kata ustaz tadi, saya dah dapat pahala sepanjang malam. Malam ni tak payah bangun. Kalau terbangun atau sempat bangun, bangun. Salat lagi, zikir lagi, bermunajat lagi. Sebab ada lagi satu kelebihan. Kalau siapa yang rasa dah cukup tadi, saya nak beri lagi satu kelebihan. Kelebihan ini Allah sebutkan bukan dalam hadis ya, dalam Al-Quran. Sifat, ada satu sifat hamba Allah yang begitu istimewa. Mereka itu suka beristighfar di waktu apa tu? Malam. Waktu sahur. Sahur. Oh. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Ini terutama special dalam bulan apa? Bulan Ramadan, sebab kita bangun sahur. Itulah waktu dia. Kata Nabi SAW, as-sadiqina, dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan beberapa sifat mereka. Di antaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu yang jujur, mereka itu yang berdiri di hadapan Allah beribadat. Mereka itu wasabirin, yang sabar. Dan kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar di waktu sahur. Dan istighfar di waktu sahur semua kita boleh buat. Sebab apa? Istighfar itu adalah buat sejenak masa waktu kita sahur, kalau sempat kita solat, kita angkat tangan, kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, dengan niat yang ikhlas. Kita harapkan agar Allah mengampunkan kita. Jadi kalau kita walaupun dah dapat pahala, insya-Allah bersangka baik dengan Allah, dapat pahala menghidupkan satu malam, tetapi kalau sempat, kita bangunlah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah akan letak hamba-hambanya yang macam tu satu sifat yang special bagi golongan sedemikian. Di padang mahsyar nanti akan diberikan kemuliaan yang unik dan special dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dapat bersama-sama dan meluangkan masa pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala usaha dan ibadat kita pada malam ini dalam timbangan baik kita insya-Allah, dan juga moga-moga kita dapat laksanakannya dengan penuh keikhlasan,
Kerana kunci penerimaan Allah itu adalah ikhlas kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ustaz, saya sebenarnya banyak soalan daripada social media. Diorang dah hantar kepada para wakil di masjid ini. Dan terima kasih kepada Majlis Sultan yang mengundang saya juga. Tetapi sebelum tu saya ada soalan Mufti. Sekarang ini kalau kita melihat social media, banyak mereka menerangkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Macam-macam tanda. Jadi ada yang kata pokoknya tumbang tu pula, pokok yang menunduk ke, dan macam-macam lagi. Haruskah kita mencari tanda-tanda ini atau kita reda dan kita hanya seperti yang Mufti katakan tadi, melakukan sedaya yang boleh setiap hari? Terima kasih Sujimi. Saya rasa Sujimi pun dah tahu jawapan dia. Soalannya macam ni, kalau kita cari tanda, kemudian tak dapat tanda, tiap-tiap malam datang masjid tarawih, balik rumah qiyamul lail, atau datang masjid qiyamul lail, tiap-tiap malam sama saja. Jadi percaya ke tak percaya ada Lailatul Qadar? Kalau dia cari tanda, mungkin timbul tak percaya. Saya cari tak dapat, saya tengok semua sama saja, saya keluar jalan tengok pokok semua straight saja. Kemudian ada cerita-cerita para ulama dulu, dia kata ada sebahagian yang minum kat laut, minum air laut, air tu rasa manis ataupun tak rasa masin. Itu. Jadi kemudian ada yang cuba test pula, garam malam ni rasa manis ke tidak? Tu air laut mana, Mufti? Macam-macam ya, cari pokok yang tunduk, cari apa. Senang jawapannya adalah, ada sebab, ketika kita dah jawab tadi, ada sebab dirahsiakan Allah SWT. Ya? Tetapi tuan-tuan perempuan sekalian, bila mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Qadar yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi dengan bacaan yang sungguh menyegarkan jiwa kita tentang Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu banyak, tanazzal itu lafaz bahasa Arab yang bermakna banyak turun para malaikat. Warruh, dan ruh itu ada khilaf. Sebagian mufassirun mengatakan malaikat Jibril alaihissalam, sebagian mengatakan satu kumpulan malaikat yang istimewa di bumi pada malam Lailatul Qadar. Bila kita tanya, malaikat ini dalam hubungan dengan manusia itu apa yang malaikat buat? Apa yang malaikat buat? Ya? Kita tahu kalau kita sebagai belajar agama, kita tahu malaikat ada nama-namanya. Malaikat Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ya? Tetapi itu nama-nama tugasan yang tertentu. Tapi malaikat itu juga ada tugasan yang umum yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam surah Ghafir, para malaikat ini diantaranya Allah tugaskan, dijadikan sifat mereka ada tugasan yang tertentu terhadap manusia. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ada malaikat itu yang memikul arasy Allah, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu bertasbih kepada Allah, memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Lihat, dapat bonus lagi. Bukan kita saja istighfar. Kalau kita beriman, para malaikat minta agar Allah ampunkan kita yang beriman. Okay? Kemudian apa kata para malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau meluasi segala sesuatu itu, kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu. Rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini kata para malaikat. Dan dengan luasnya rahmat Allah, dengan luasnya ilmu Allah, yang mana ilmu Allah, Allah tahu tentang segala keadaan kita. Tak boleh lari, tak boleh sembunyi. Ya? Nak sembunyi dari manusia senang. Tak boleh sembunyi dari Allah SWT. Tetapi kemudian para malaikat berdoa, faghfir lillazina tabu. Ya Allah, ampunkanlah mereka yang bertaubat. Jadi maksud saya itu adalah, kalau pada malam Lailatul Qadar itu, katakanlah malam ini ataupun malam lusa atau sebagainya, malam Lailatul Qadar ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
yang kita yakin malam itu turun para malaikat, yang kita yakin para malaikat itu beristighfar kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Saat kita mengangkat tangan ataupun dalam sujud, kita bertaubat, kita beristighfar dan kena istighfar kita dengan istighfar para malaikat. Agak-agak suji ni ada rasa apa-apa tak? Oh, mesti. Pasti tu. Jadi jawapannya adalah bukan pada tanda-tanda yang zahir, tapi kepada keimanan kita. Hati kita tak kala kita bertemu Lailatul Qadar, doa kita kepada Allah dah tak ada hijab. Istighfar kita kepada Allah dah tak ada penghalang. Langsung kepada Allah, ditambah pula dengan doa para malaikat. Dan saya yakin di antara tandanya adalah kalau betul lah malam tu Lailatul Qadar dan betul kita ikhlas kepada Allah, yang kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosanya. Waktu kita beristighfar, kita akan menangis dengan tangisan luar biasa. Tak pernah kita nangis dalam kehidupan kita. Itu tandanya. Jadi tandanya adalah bagaimana Allah menuang sayangnya Allah kepada kita pada saat tersebut. Kita dapat rasakan sayangnya Allah kepada kita. Jadi tak payah cari tanda-tanda lain. Kalau dapat, alhamdulillah. Mungkin ada di kalangan kita para awliya, para salihin, dia nampak benda-benda luar biasa. Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kerana Nabi SAW menyebutkan malam Lailatul Qadar ini malam yang tenang. Dia tak sejuk, dia tak panas. Sederhana. Tenang sangat, tenang. Segalanya tenang katanya. Kemudian bila mana terbit matahari, terbit tanpa cahaya yang biasa. Matahari itu bila terbit, kita lihat cahaya matahari itu kuat, teriknya. Tapi pagi tu la syu'a laha, tak ada rays, ray. Maknanya tak ada sinaran tu tak kuat. Jadi Sayyidina Ubay mengatakan, saya nampak matahari macam tu pada malam 27 Ramadan. Jadi beliau kata malam itulah malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat jumhur ulama, malam Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke satu malam dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dikhususkan pada satu malam. Sama selari dengan apa yang kita yakin bahawa tujuannya adalah supaya kita mencari pada setiap malam, melatih diri kita bukan hanya mengejar satu saja. Bukan macam kalau kata orang, saya tak tahulah kedai-kedai sekarang ni ataupun jual Apple ke jual apa, line up sepanjang-panjang, crowded dan sebagainya. Kemudian besok lusa dah kosong. Islam tak nak macam tu. Islam nak istiqamah kita. Jadi dijadikan rahsia dari Allah. Dan insyaAllah, semoga Allah membuka hati kita dan juga diberikan kemanisan iman itu yang dapat kita rasakan masing-masing dengan cara tersendiri kalau kita bertemu pada malam Lailatul Qadar, insyaAllah. InsyaAllah. Saya ingin bacakan satu soalan daripada yang saya rasa sangat relevan, Mufti. Kerana saya sudah bertemu dengan orang-orang caregiver macam ni. Inilah soalan dia. Kalau niat kita terpaut dengan Lailatul Qadar, tetapi ujian membesarkan anak istimewa yang katanya menghidapi autisme dan skizofrenia, mengganggu amalan dan menjejas waktu rehat dia pada 10 malam terakhir. Maksudnya dia tak dapat beribadah pada waktu tu. Adakah Allah masih pandang beliau? Masya Allah. Ini cubaan dia lah. Betul. Kita doakan pertama agar saudara atau saudari kita yang bertanya, Allah bantu dan berikan ketabahan dan juga memudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita bersyukur sebab begitu agama kita sentiasa memikirkan kalau orang tak dapat buat yang macam ni, macam mana pula. Selalu ada jalan keluar. Dan dua kaedah yang perlu kita ingat. Pertama adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan seorang hamba lebih dari apa yang beliau mampu buat. Dan Allah, kerana itu para malaikat sebut, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Ada yang kena bekerja, ada yang ada kesusahan, ada yang diuji dengan keluarga, anak sendiri, ada yang orang tua, ada yang pasangan bedridden, mungkin tak dapat ibadat. Kerana itu, jangan kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain.
oh dia dapat pergi masjid, maka dia ni orang baik. Kerana ibadat kita kepada Allah mungkin berbeza. Yang diterima Allah SWT berbeza bentuknya daripada seorang pada seorang yang lain. Pernah satu ketika seorang Arabi dari kawasan perkampungan luar Madinah datang kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku hanya melaksanakan segala rukun-rukun agama saja. Aku bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku cuma solat 5 waktu." Maksudnya apa? Dia tak sembahyang sunat. Aku hanya puasa Ramadan, maknanya tak ada puasa sunat. Kemudian aku bayar zakat bila wajib bayar zakat, dan aku pergi haji bila mampu. Wala azidu ala dhalika syai'. Aku tak tambah apa-apa pun. Ni tuan-tuan puan-puan, Masya Allah, hebat-hebat. Dia datang salat tarawih, salat sunat, baca Quran. Dia tak nak buat. Dia tanya Nabi SAW, "Boleh tak aku masuk syurga?" Apa jawab Nabi? Kata Nabi SAW, "Naam. Kalau engkau buat semua ini dan tak tambah apa-apa pun, boleh masuk syurga," kata Nabi SAW. Kita mungkin terperanjat. Dia kata kita disuruh amalan sunat. Kalau kita nak perincikan kenapa amalan sunat, kita boleh perincikan nanti malam sampai pukul 4 pagi. Jadi kita shortcut. Saya cuma nak sebutkan kerana Nabi tahu keadaan yang datang bertanya. Nabi tahu keadaan beliau. Kenapa dia tanya macam tu? Kenapa dia nak hanya buat yang wajib sahaja? Mungkin begitulah. Ada tanggungjawab lain, ada masalah lain dan sebagainya. Maka kerja shift dan sebagainya. Mungkin. Ya, tak dapat ibadah sebelah malam. Betul. Jadi kerana itu, kita jangan kiaskan dengan orang lain, keadaan orang lain, masing-masing ada keadaan. Cuma saya nak sebutkan, setelah kita ingat bahawa Allah tak memberatkan kecuali kepada apa yang kita mampu. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW sendiri menjamin orang yang hanya melaksanakan kewajipan sahaja pun boleh masuk syurga. Yang ketiga adalah ibadat kita kepada Allah, bentuknya pelbagai dan bermacam bentuk. Ya? Dan Allah memberikan anugerah pada masing-masing mengikut keadaan masing-masing. Sebagai contoh, orang ni dia tak rajin, tak pandai nak solat sunat banyak-banyak. Tapi dia ada kelebihan. Apa dia kelebihannya? Harta. Kemudian dengan harta itu, amalan dia sepanjang hidupnya bersedekah. Suka sedekah bantu orang. Tapi kalau tengok sembahyang sunat, dia sembahyang terus dia keluar. Contoh ya. Adakah kita kiaskan, kita kata, oh orang ni tak sembahyang sunat ni, agama dia tak sempurna ni. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada iri hati yang diizinkan agama kecuali dalam bagi 2 orang, di antaranya orang yang Allah berikan harta dan dia menginfak, bersedekah siang dan malam. Amal yang baik. Dalam ayat surah Ali Imran tadi, was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin, yang memberikan nafkah, yang bersedekah, yang berinfak pun termasuk golongan yang baik. Nah, bagi situasi saudara atau saudari kita yang menjaga, itu juga adalah ibadat kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana dia diuji Allah SWT. Itu ibadat yang jauh lebih besar. Kerana hidup itu adalah segalanya ujian baik dari Allah. Kalau ujian kita ringan, peluang kita nak dapat pahala pun sikit. Tapi kalau ujian kita berat, peluang nak dapat pahala lebih hebat. Jadi jangan kita lihat menjaga orang tua, menjaga pasangan kita mungkin yang sakit, menjaga anak yang mungkin ada cabarannya pada anak tersebut, itu bukan satu ibadat, itu satu ibadat. Dan last kali saya nak sebutkan, mungkin dia tak dapat bangun malam, mungkin ada yang shift, kerja shift ya. Waktu kita datang masjid, dia mungkin sekarang tengah bekerja sampai sahur. Dalam kaedah bahasa Arab disebutkan ma la yutraku kulluhu ila yutraku jullu. Maknanya apa yang tak boleh dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sikit pun dapat tak apa. Jadi apa yang masih kita boleh buat, mungkin kita tak dapat nak solat setengah jam, tak dapat nak tadarus setengah jam, 5 minit pun jadi. Kita solat witir 1 rakaat pun jadi. 1 rakaat saja tak sampai 3 minit. Qul huwallahu ahad. Dalam sujud kita doalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau kita beristighfar, ataupun saya nak khusus kepada yang bertanya tadi, saya nak sebutkan ada satu zikir
yang Nabi ajar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimah, dua perkataan saja. Berat tak dua perkataan? Berat ke tak berat dua perkataan? Nak sebut dua perkataan saja, berat ke tak berat? Taklah. Tak berat. Ringan dia kan. Ringan. Khafifatani 'alal lisan, ringan untuk lidah menyebut. Tetapi kata Nabi, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup berat. Habibatani ilar rahman, Allah suka kepada dua lafaz ini. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau begitulah pahalanya. Jadi bagi yang bertanya tadi, saya nasihatkan, bila jaga anak tu rajin zikir tersebut. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil-sambil melayan atau sambil terjaga. Kalau siapa yang shift malam, mungkin waktu berehat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian berbaik sangka dengan Allah. Itu yang saya mampu buat, ya Allah, Engkau terimalah dengan kasih sayang. InsyaAllah diterima Allah SWT. Ustaz, paling susah nak buat berbaik sangka. Ini saya pun baru saya tahu juga. Nak berbaik sangka dengan Allah ni sangat, kita belum biasa kadang-kadang. Kerana bila ada cubaan sikit terus kita macam terfikir macam-macam. Saya teringat dengan satu soalan di mana mereka bertanyakan saya tentang macam mana kita nak biasa-biasakan anak-anak kita supaya melihat keistimewaan Lailatul Qadar. Saya mengambil anak-anak saya sebagai contoh. Mereka memang dari kecil, kita bilang pun dia tak akan faham lah. Tapi Alhamdulillah, ada yang yang di atas tu, anak saya ada ke atas, hari ini dia dapat merasakan. Tapi bukan kerana saya, kerana dia pun ada buat research je sendiri dan sebagainya. Tapi bagaimana agaknya bagi mungkin yang ada di sini, yang ada anak-anak yang sedang membesar dan ingin membiasa-biasakan melihat keistimewaan yang menyeluruh bagi Lailatul Qadar. Ya. Alhamdulillah, malam ni pun ramai anak-anak yang sama-sama turut hadir. Ini adalah persoalan berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan sekali lagi juga, sama seperti semua keadaan, anak semua tak sama, keadaan pun tak sama, ya. Jadi kerana itu, yang pertama nasihat saya, jangan suka kita banding-bandingkan anak orang dengan anak kita. Itu bahaya tu. Sebab nanti dia akan timbulkan perasaan marah, perasaan tak puas hati, perasaan tak baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan yang kita hadapi, berbaik sangka kepada Allah itu bermaksud kita yakin bahawa dalam keadaan itu ada hikmah rahsia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia. Dan manusia ini tak dapat nak menggarap rahsia Allah. Sebab kita ni pemikiran macam-macam, dan kerana pengalaman hidup kita ni macam-macam penafsiran dalam minda kita. Ini mungkin Allah gini, mungkin itu, banyak was-was dan bisik dan tipu daya syaitan dan juga pada hawa nafsu kita, dan dia merosakkan baik sangka kita kepada Allah. Ihsanul dhanni billahi ta'ala. Kemudiannya, sekiranya anak-anak itu belum lagi jinak atau belum lagi sayang, sekarang ni masalah betul, isu Jimmy tadi sebutkan social media. Ramadan ini pun kita banyak tengok contohnya video-video ada imam-imam kecil ada yang dah hafal Quran. Mungkin Singapura tak begitu menyerlah, tapi di negara lain kadang kita tengok anak orang tu boleh jadi hafal Quran, jadi imam. Ni anak kita ni baca pun tak tahu. Dia timbul macam tu. Dan bila mana kita membuat perbandingan sedemikian, maka kita sebenarnya belum lagi memahami rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jika keadaan kita itu tak sama serupa, maka itu adalah peluang dakwah yang Allah berikan kepada kita. Peluang dakwah yang Allah berikan. Sebab anak-anak para nabi pun ada sebahagian yang tidak mengikut, seperti Nabi Nuh AS. Tidak mengikut, bahkan kufur kepada Allah dan sebagainya. Dan itu boleh timbul persoalan kalau nak ikut zaman sekarang. Dia kata, oh ni kita orang beriman, anak kita perlu sekian-sekian-sekian. Tetapi kalau bagi Nabi sendiri yang tak dapat, maka bagaimana keadaannya? Kita lihat tadi kita sempat dalam salat tarawih membaca surah Luqman. Luqman dan perbualan dan perbahasan bersama dengan anaknya. Kita lihat bagaimana beliau mendidik anaknya, mengingatkan. Jadi jawapannya adalah kita boleh ingatkan. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita galakkan anak-anak kita.
Tapi jangan sampai kita memaksa sampai timbul kadang-kala persoalan dan kebencian. Ya. Kerana paksaan itu biasanya membawa kepada orang tak suka dipaksa. Ya. Apatah lagi budak-budak tak suka dipaksa. Kerana itu kata Sujimi tadi, anak-anaknya bila membesar, kemudian baca sendiri, dia belajar sendiri, datang minat. Dan itu adalah kalau sepanjang hidup dengan anak-anak kita tu, kita berdoa untuk mereka, menasihatkan mereka, bersangka baik dengan Allah, satu hari akan datang, Alhamdulillah Allah kabulkan. Alhamdulillah. Allah kabulkan. Jadi begitulah kita dengan anak-anak. Anak-anak itu dan sebenarnya manusia ni lah sekeliling kita ni, Allah sebutkan memang manusia dan keadaan manusia itu fitnah. Fitnah maknanya ujian bagi kita. Jadi kita boleh bawa jika anak tu nak ikut, kita boleh dedahkan, kita boleh tunjukkan, kita boleh jelaskan kepada anak kita. Tapi saya harap fokus kita kepada anak-anak itu bukan untuk menekankan tentang pahala. Pahala maknanya datang Lailatul Qadar sebab more than 1000 months, 83 tahun berganda. Kita tekankan kepada bagaimana Allah menyayangi kita. Bagaimana Allah menyayangi dia, anak kita itu. Dan pada malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam akhir Ramadan, malam-malam Ramadan, lebih hebat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang kita cari, ya. Allahu a'lam. InsyaAllah. Bila tadi Mufti katakan tentang doa kita sabar, kita sentiasa doakan, saya teringat dulu doa saya doa-doa santai aja. Waktu anak-anak tengah kecil, saya tengah tengok rakaman YouTube, syarahan lah. Jadi saya cakap, kalau lah, ni tengah santai, tengah dialog lah, maksudnya tengah macam main doa gitu je. Saya cakap, kalau lah dah besar anak aku boleh tengok macam syarahan dengan dorang pun bagus. Dan kita teringat, kalau lah dorang dah tutup aurat pun bagus. Tapi 10 tahun kemudian di Ramadan ini, di luar malam-malam Ramadan, anak saya ajak saya tengok YouTube syarahan. Jadi saya cakap, Masya Allah, ini doa kita yang santai-santai dulu kita tak teringat Allah kasih. Saya tak dapat bayangkan, Mufti, waktu malam-malam Ramadan ini, doa-doa kita ni macam mana agaknya, keadaannya, dan apakah doa yang sebaik-baik doa pada malam-malam terakhir Ramadan ini? Pertama, Alhamdulillah Allah mengkabulkan doa Sujimi dan insyaAllah kepada doa para jemaah sekalian, banyak doa kita kepada Allah SWT. Pertama, doa itu disebutkan Nabi SAW, doa itu adalah ibadat. Bila kita angkat tangan kepada Allah, kita doa pada Allah, dia bukan hanya permintaan, bukan hanya meminta, tetapi itu adalah satu ibadat. Kenapa ibadat? Orang yang angkat tangan mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, maka saat itu beliau mengaku akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan. Sebab tu kita minta. Sama kan kalau kita kata manusia ni jangan suka minta-minta orang, nanti dia merendahkan martabat kita. Jangan minta-minta sangat, kan nasihat orang tua kepada anak-anak. Awak cari sendiri cari rezeki, become independent. Jangan suka minta-minta ke orang, tak bagus. Tetapi bila kita minta kepada Allah, kita buang sifat keangkuhan kita. Dan Allah sayang hambanya bila meminta kepadanya, kerana itu adalah satu ibadat. Bila dia menjadi ibadat, maka segala permintaan yang baik digalakkan. Minta yang baik. Saya tak tahu Sujimi pernah nampak satu ada IG atau tak tahu lah, mungkin TikTok ke apa, tapi video di depan Kaabah. Ada satu orang tu dia minta depan Kaabah tu. Dia kata, ingat tak Depan Kaabah tu? Depan Kaabah dia minta, kemudian ada viral video tu. Alamak, Mufti punya algoritma dengan saya punya algoritma lain lah. Saya belum nampak lagi. Ceritakan sikit. Jadi dia minta lafaznya satu saja, perkataannya satu, tapi diulang-ulang. Agak-agak apa lafaz tu? Tak dapat teka. Dia kata fulus. Oh, duit. Fulus. Kuat betul je. Ya. Jadi ada orang sebelah tu, dia terperanjat. Orang ni apa ni depan Kaabah fulus. Kata, ya akhi, mintalah Allah berikan pengampunan, birahmah. Fulus. Macam mana tu? Oh, padan viral. Susah nak jawab soalan tu. Kalau ikut segala yang kita belajar tu, memang doa macam tu tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Sebab takut Allah kabulkan.
Kalau Allah kabulkan dan beri apa yang kita minta, bentuknya yang exactly macam fulus, itu duit itu boleh merosakkan kita. Sebab itu yang diajarkan Al-Quran, nak minta kesenangan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Digandingkan wa fil akhirati hasanah. Jadi supaya bukan kita minta yang material yang mungkin merosakkan kita nanti. Jadi jangan minta pada Allah, ya Allah aku nak rumah sekian, aku nak kereta sekian, aku nak harta sekian. Mungkin Allah beri. Tak mustahil Allah beri. Lagi-lagi kalau malam-malam Ramadan ni kan. Tetapi takut ia menjadi fitnah yang kita tak mampu nak tangani. Jangan minta jawatan-jawatan, jangan minta. Kalau diberi boleh merosakkan kita. Jadi kita minta dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala apa yang baik bagi kita sekalian. Jadi sebaik-baik permintaan, kerana itu Nabi ajar Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah aku bangun pada malam-malam Ramadan dan kemudian malam itu malam Lailatul Qadar. Maknanya bangun malam itu dan wafaqtu Lailatul Qadri, maknanya kena malam tu malam Lailatul Qadar. Famata as'al, apa yang harus aku minta kepada Allah? Itu doa yang Nabi ajarkan dan ini sebaik-baik doa. Jadikanlah sepanjang baki malam-malam Ramadan, siang-siang Ramadan, zikir tuan-tuan perempuan sekalian, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha pemaaf, pengampun, Engkau suka untuk mengampunkan, maka ampunkanlah aku. Kenapa kita minta pengampunan Allah? Kalau Allah dah ampunkan kita, maknanya Allah dah sayang kat kita. Kalau Allah sayang kat kita, Allah pelihara kita. Kalau Allah pelihara kita, $5 dalam kocik pun $5 tu cukup untuk kita buat urusan segalanya. Tapi kalau Allah tak sayang, Allah murka, minta 1 juta dapat 1 juta, tak cukup 1 juta tersebut. Berhutang lagi nanti. Yeah. Jadi tuan-tuan nak $5 yang cukup atau 1 juta yang membawa hutang yang lebih banyak? Boleh jadi muflis pun. Banyak yang jadi kan macam tu. Yeah. Kita tahu sekarang, saya tak nak sebut nama sebab takut berdosa mengumpat pada malam ni, tapi mungkin tuan-tuan tahu seorang yang dikenali sebagai zaman sekarang ini orang yang paling kaya dalam dunia. Paling kaya. Jadi tahulah yang saya tak payah sebut tapi tahu. Paling kaya dalam dunia. Sekarang tengah khawatir. Dah risau dah. Sebab apa? Sebab perniagaannya dah terjejas teruk. Terjejas teruk. Paling kaya dalam dunia. Bukan ukurannya ratusan ribu, bukan juta, dah bilion-bilion, dah beratus bilion net worth yang katanya. Dah risau dah. Sebab penjualan keretanya dah terjejas. Jadi tuan-tuan nak kaya macam tu, yang sekarang tak boleh tidur malam sebab fikir besok berapa banyak orang beli kereta saya. Ketuan-tuan nak apa yang ada tapi hati rasa tenang. Tenang dan seronok dengan kehidupan yang diberikan Allah SWT. Jadi Nabi SAW mengajar kita kuncinya bukan nak minta. Kalau ditanya tadi, seperti jawapan saya tadi, jawapan orang nak minta harta, nak minta duit, nak minta fulus, itu salah tak salah, itu terpulang pada dia. Tapi takut Allah beri macam itulah yang dia minta, ambil awak, kemudian membawa kepada kerosakan. Tak mustahil. Jadi kita minta kepada Allah pengampunan, kemaafan Allah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebaik-baik doa. Tapi selain daripada itu, tentu sekali apa segala doa pun, doa-doa dalam Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi SAW, doa bagi orang tua kita, jangan lupa doakan orang tua kita, jangan putus doa kita untuk kedua orang tua kita, sebab doa kita bagi orang tua kita adalah kunci keberkatan kehidupan kita. Ya? Kerana itu, surah Luqman dalam perbicaraan yang pertama, antara perkara pertama setelah jangan syirik kepada Allah, la tusyrik billah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Maka Allah berpesan, kami berpesan kepada manusia itu dengan kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Ibu dia yang mengandung dengan penuh kelemahan di atas kelemahan. Kita semua ni tak wujud kecuali ibu kita dah pernah lahirkan. Dan ibu yang lahirkan kita tak dapat lahirkan kecuali beliau dalam kesakitan selama 9 bulan.
wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, dan kemudian diberi penyusuan selama 2 tahun, anishkurli wali walidaik, agar engkau bersyukur kepada aku, yakni Allah. Kita lihat siapa yang Allah gandingkan untuk bersyukur, wali walidaik, dan kedua orang tua. Jadi doalah bagi orang tua kita, doalah bagi ahli keluarga kita, jangan putus. Dan semoga dengan insya-Allah pada malam-malam yang baik dan berkat ini, yakin kita bahawa Allah akan berikan dengan bentuk yang Allah Maha mengetahui, insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa doa orang tua ni sangat penting. Kalau kita tak terdoa, saya rasa Tuhan akan pastikan kita doa. Kenapa saya cakap macam ni, Mufti? Kerana waktu saya pergi umrah dengan anak saya dan family saya waktu tu, saya niat nak cium Hajar Aswad. Jadi pada waktu tu, siapa yang dah tengok video tu, fahamlah apa yang saya maksudkan. Saya nak doa macam-macam, Mufti. Saya dah cakap, kalau aku dapat cium, saya nak doakan ini tau. Sekali, Alhamdulillah, saya dapat cium. Tengah rushing dapat cium. Tapi bila nak cium tu, saya terlupa semua doa. Melainkan satu. Doa ibu bapa masuk syurga. Mulut tak boleh cakap lain benda, betul. Tak boleh cakap lain benda melainkan itu. Saya dah masuk, saya keluar balik, saya cakap, kenapa saya tak doa benda lain? Masuk balik, sama doa dia. Jadi saya percaya yang doa untuk ibu bapa ni memang sebenarnya membantu kita juga. Cuma saya nak tanya tentang malam Lailatul Qadar ni, kadang-kala tadi Mufti katakan kita boleh merasakan kalau kita istighfar kita kena dengan malam tu. Tetapi kalau tiap-tiap malam kita tak rasa apa-apa, macam mana? Macam tak ada feeling tu. Apa agaknya yang sedang berlaku kepada diri kita ni, dan macam mana kita nak meningkatkan perasaan tadi. Macam tadi saya melihat Mufti berdoa sangat khusyuk sampai kita macam tergerak kat belakang. Tapi kadang-kadang susah nak dapat that kind of feeling. Lagi-lagi malam Lailatul Qadar. Dalam surah Az-Zumar, Allah sebutkan, ini ayat yang para ulama menyebutkan ayat yang paling penuh pengharapan dalam Al-Quran. Penuh pengharapan. Maksudnya, kalau kita tanya dalam Al-Quran, mana ayat yang kalau seseorang itu dia berdosa ataupun dia rasa sedih, mungkin antaranya gitulah. Saya dah cuba, saya dah setiap malam bangun tapi masih tak rasa lagi. Tak rasa. Jadi jalan keluarnya macam mana? Maka para ulama menyebutkan ayat itu adalah ayat yang paling penuh pengharapan dalam Al-Quran. Ayatnya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri mereka. Israf maknanya dia telah menyalahi diri mereka. Mungkin dengan kita semualah, dengan dosa kita. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Itu saja kunci dia. Maknanya, kalau tak dapat pun tak apa. Cuba lagi. Tak dapat, cuba lagi. Tak dapat, cuba lagi. Kerana itu janji, bukan janji manusia. Janji Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa sepenuhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, yakni Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kita boleh, kadang-kala kita perlu bertanya juga. Kalau katakan kita dah cuba pelbagai, mungkin mana silap saya? Kat mana mungkin masih belum dapat merasakan sedemikian? Kita cuba selidik. Di antara kuncinya, dan ini adalah rahsia dalam agama kita, hati seseorang itu yang terikat dengan Allah, kalau benar-benar hatinya itu bersih dan terkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya juga bersih sesama seluruh manusia. Hatinya bersih dengan semua manusia. Yang kadang-kala menjadi penghalang untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab hati kita dengan manusia ini masih ada masalah sikit. Masih masalah. Jadi kadang-kala kita belum lagi bersihkan hati yang pernah kita marah dekat seseorang, atau kita mungkin ada dengki dekat seseorang, atau kita mungkin pernah
termaki seseorang, menyakiti seseorang sampai orang itu sedih ya, tapi kita belum minta maaf. Hati itu ada sesuatu yang menghalang dari membuka rahmat Allah itu mengalir dalam dirinya. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan, kerana itu janji Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu perlu mengasihani orang yang berada di muka bumi, maknanya bersama kita, rahmat dalam hati, maka yang di langit itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat itu akan merahmati kamu. Maksudnya, kalau kita tak dapat rasa rahmat Allah, tak dapat rasa kasih sayang Allah, sebab mungkin kita dengan manusia ni masih belum lagi, sifat rahmat itu belum lagi mengalir. Jadi, para ulama mengajar kita, kalau kita ada masalah macam tu, sering-sering sebelum tidur itu dalam hati kita, kita kata, hari ini aku dah maafkan semua orang. Dah tak ada marah kat siapa-siapa pun. Ya? Tapi kena buatlah, besok jangan jumpa orang tu masih marah lagi. Dia marah sikit-sikit tu biasalah. Kadang kita marah, ada orang mungkin mungkin angkat suara kat kita, kita termarah sikit. Tapi lepas tu kita lepaskan. Jangan simpan dendam. Ini lagi berat ya. Wal kadhiminal ghaith wal afina 'anil nas. Orang-orang muhsinin itu adalah yang mengawal kemarahan dan memaafkan orang. Itu berat. Tapi itu kuncinya. Jadi kadang-kadang kita ni jadi dengan kerana Nabi SAW mengikatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan perangai dan sifat kita dengan orang lain. Dia tak boleh bercanggah. Tak boleh kita jadi orang yang baik, bertakwa, berdoa dengan ikhlas, hatinya bersih, tetapi dengan orang masih ada masalah lagi. Dia tak boleh. Dia kata orang atau contradiction, atau istilahnya oksimoron, maknanya dia tak kena. Tetapi bila kita harapkan rahmat Allah, bila kita harap pengampunan Allah, kita mudah, dan kita akan dapati kita mudah maafkan orang. Ya, masing-masing perangai. Kerana itu dalam surah Al-Furqan, subhanallah ya, ayat penghujung surah Al-Furqan, Allah menyebutkan satu golongan namanya wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sifat mereka yang pertama tu apa kata Allah? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ni jalan di atas muka bumi dengan tenang. Maknanya dia tak disibukkan dengan perangai manusia. Dia nampak, dia tahu ni mungkin perangai macam ni, cakap macam ni, susahkan kita. Tapi dia jalan steady saja. Okeylah, tak apalah. Dia kata orang tu go above it. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dibicarakan ataupun orang yang jahil, maksud jahil ni ignorant, criticize masa sekarang, zaman sekarang social media, mengutuk kita, mengkritik kita, dia kata qalu salama. Selamat, salam sejahtera kamu, salam sejahtera saya. Tak apalah, pergilah. Awak nak cakap apa, terpulanglah. Saya tak nak gaduh. Itu ada rahsianya kat situ. Jadi insyaAllah dengan kita, kalau sekiranya kita masih susah, hati kita nak lembut, atau susah kita nak menangis di hadapan Allah, rasa ada penghalangnya, mungkin masalah itu dengan orang lain, dan kita perlu cuba bersihkan hati kita. Kalau kita masih ada menyimpan perasaan tak baik dengan seseorang kerana mungkin dia menyalahi kita, kita cuba maafkan insya-Allah. Dan dengan itu Allah akan membuka balasannya, Allah buka pintu hati kita untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz, dan saya baru terima teks mereka pesan saya lah, kalau boleh kita rap. Dah 11.30 dah. Dah tunjuk dah pukul berapa bang? Nak Qiyam. Saya nak ingatkan kepada yang lain, kita ada program Qiyamulai yang akan diadakan di masjid ini jam 4 pagi hingga 5 pagi dan sahur akan disediakan insya-Allah. Maaf Sujimi, saya cuma nak sebutkan, boleh? Silakan. Seminit saja. Saya tahu kita nak bangun nanti malam untuk Qiyam, tetapi majlis kita ini, kalau niat kita ikhlas, majlis ini tengah turun para malaikat. Ini hadis Nabi SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Kalau satu kumpulan puak manusia berkumpul dalam rumah Allah, dia mengkaji ayat-ayat Allah di antara mereka, illa tanazzalat alaihimul malaikah. Kemudian kata Allah SWT, turun para malaikat yang membawa ketenangan, sakinah ke atas mereka, wa ghasyathumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah.
Ya, dan jadi itu adalah kelebihan dan maknanya kita ini dalam majlis ini pun bentuk qiyam pada malam tarawih. Masya Allah. Ya, dalam semoga kita InsyaAllah. dianugerahkan Allah keberkatannya, insya-Allah. Amin, amin, insyaAllah. Jadi terima kasih Mufti kerana memberikan kita ilmu, dan saya mendoakan kita semua dapat memanfaatkan ilmu malam ini. Untuk mengakhiri sesi ini dengan penuh hormatnya, saya ingin persilakan Mufti sekali lagi untuk mendoakan sebagai doa penutup majlis ini. Tadi kita dah doa panjang, saya doa ringkas insya-Allah supaya kita boleh balik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واختم بالصالحات أعمالنا وأجالنا يا الله يا كريم. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يقيم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقيم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم. Minna wa kum taqabbal karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.